Oh, tengok cerita ni Teh Raya. Cerita apa yang awak usah? Awak kongsikan. Ya. Oh, minum dulu. Minum. Okey, masa raya kan, suka Usha, The Conjuring. Cerita hantu. Tengok during raya. Dia lain macam. Lain macam. Kalau seorang, Kas memang takkan tengok cerita seram, tapi sebab raya rumah meriah, ramai orang, so taklah takut tengok cerita hantu. Ada peneman. Brilliant. Ramai peneman. Brilliant. Ni saya nak kongsikan ni satu klip pasal hantu keluar beraya. Jom kita tengok. Jom. Astagfirullahalazim. Oh my. Memang tak tengoklah. Wah, patutlah Menarik, dia ah. boleh. Patut dia boleh Menarik. tengok. Bila hantu tu keluar, dia ketawa. Dia suka pula. Defense mechanism Oh, kot. defense mechanism. Lepas tu dekat era sebelah, so macam tu yang berani tengok. Tapi kita tak syorkan untuk makcik-makcik. Nenek. Takut time dia keluar tu kau heart attack pula. Betul. Jadi ambil ubat jantung dululah. Ambil ubat jantung dulu. Cakap pasal lain macam ni, Kak Ira. Lauk raya biasa satu macam. Apa lauk lain macam yang Kak Ira pernah makan? Kebetulan kita nakkan ketupat dengan kuah kacang. Favourite. Okey. Tapi ketupat dia habis. Alamak. Jadi kita buat apa tahu? Mi segera dengan kuah kacang. Akak memang lain macam tak? Lain macam. Tapi layan okey, walaupun lain macam. Sedap Sedap. Tapi sebenarnya saya suka rendang. Yalah. Tapi rendang ni dia kalau kita makan banyak dia tinggi kolesterol. Cakap pasal kolesterol, saya ingat lagi cerita akak cinta kolesterol. Ya, inilah nak ajak korang Usha cerita ni. Childhood memory. Betul. Jom Usha. Akak ni bodysuit ke ni? Bodysuit tu. Ni bodysuit tau. Bodysuit. Bodysuit ni. Makeup ni je dah almost 4 hours. Comelnya akak. Comelnya. Iya, saya nak cari yang macam ni lah. Ya ke? Ya, comel macam ni. Ya Allah. Comel. Itulah dia cerita-cerita yang telah pun dicadangkan untuk korang Usha. Mucun dicucu, anak dihembur, ibu tenang, banyak bersabar. Barulah meriah lain macam. So tunggu apa lagi? Jom Usha. Sambung makan. Makan, sambung makan. Sambung. Bismillah. Tafadhal. Tafadhal.